InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kiamat merendah dan meninggikan martabat insan. Pada hari itu, orang yang berlebihan amal kebajikannya dan sedikit kejahatannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran dinyatakan nama-nama kiamat yang terdapat berpuluh-puluh nama itu, di mana setiap nama mengandungi makna tersendiri. Lanjutan daripada itu diterangkan pula antara nama itu ialah Yaumum Mashhud, iaitu hari saksi. Antara sebab ia dinamakan hari saksi ialah disebabkan semua makhluk dapat menyaksikan peristiwa kiamat itu. Selain itu, ada juga pendapat ulama yang menyatakan hari kiamat digelar Yaumum Mashhud ialah kerana sekalian saksi akan dibangkitkan pada hari itu. Mereka akan naik saksi, menjadi saksi di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam akan menjadi saksi. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa baginda akan menjadi saksi kepada umatnya yang sedang dihimpunkan di padang mahsyar. Al-Quran juga akan menjadi saksi kepada sesiapa yang membacanya dan mengamalkan segala syariat dan hukum yang terkandung di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran itu adalah menjadi hujah kepada engkau atau ke atas engkau. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai dalil dan hujah dalam menegakkan suatu kebenaran ataupun mempertahankan suatu serangan daripada tuduhan musuh-musuh Islam menggunakan dalil dan hujah Al-Quran. Di akhirat, orang-orang seperti itu akan didampingi oleh saksi istimewa, iaitu Al-Quran itu sendiri. Malah, Al-Quran juga akan menjadi saksi dan hujah kepada mereka yang mengingkarinya, yang melanggar segala peraturan dan syariat yang sepatutnya menjadi panduan hidup mereka. Di akhirat, manusia tidak dapat berdalih di hadapan Allah kerana Al-Quran akan berdiri sebagai saksi di sisi yang terdakwa bagi membuktikan kesalahan dan keingkaran manusia itu. Al-Quran akan menjadi saksi bagi membela seseorang dan Al-Quran juga menjadi saksi bagi menyabitkan kesalahan, kejahatan, dosa seseorang di akhirat. Anggota tubuh badan akan menjadi saksi terhadap segala perbuatan yang telah dilakukan. Bukan saja mata yang memandang segala kejadian berlaku terhadap kelakuan atau perbuatan yang dilakukan, malah tangan, kaki serta anggota lain turut menjadi saksi. Setengah daripada nama hari akhirat disebut sebagai Yaumut Taghabun, iaitu hari dinampakkan segala kesalahan ataupun hari yang mendedahkan manusia berbekal dengan bekalan yang lebih dan juga orang yang membawa bekalan yang kurang. Pada hari itu, ada orang yang berlebihan amal kebajikan dan sikit kejahatannya. Sebaliknya pula ada orang yang berlebihan kejahatan dan sedikit pula kebajikannya. Kesemua itu dinampakkan atau didedahkan sehingga jelas orang yang membawa bekalan yang lebih dan sebaliknya diketahui juga orang yang membawa bekalan yang kekurangan bekalan untuk mendapat balasan surga dari Allah. Jika di dunia, manusia boleh melindungi kejahatannya daripada diketahui orang, sehingga orang tidak dapat mengesan bahawa dia adalah seorang yang jahat. Tetapi pada hari yang bergelar Yaumut Taghabun, itu kesemuanya akan dibongkar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendedahkan dengan seterang-terangnya segala keburukan orang itu dan mereka tidak dapat menafikannya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Lisanul Arab, iaitu sebuah kitab klasik Arab yang menerangkan makna-makna suatu bahasa ataupun istilah, menyebut bahawa yang dimasukkan taghabun itu ialah manusia jelasnya sesuatu kelebihan salah seorang antara dua manusia. Maksudnya, antara dua manusia akan terbukti lebih jelas kebaikan daripada seorang lagi. Sekiranya seorang itu baik, maka kebaikan itu nyata berbanding dengan seorang lagi. Begitu juga sebaliknya.
Jika kejahatan, maka yang seorang lagi akan lebih menyerlah kejahatannya berbanding dengan seorang lagi. Apabila nampak dengan jelas kurang dan lebih antara dua orang itu, maka dalam bahasa Arab disebut taghabun. Oleh itu, di akhirat kelak nampak dengan jelas dan terang siapa yang beriman dan bertakwa, dan demikian pula akan jelas juga kelihatan siapa yang jahat dan banyak melakukan dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, apabila hari kiamat tiada seorang pun dapat berdusta mengenainya. Kejadian itu merendahkan sesuatu golongan dan meninggikan suatu golongan. Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 3. Di hari kiamat akan kelihatan dengan jelas tingginya suatu golongan kerana Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan darjat seseorang itu. Begitu juga sebaliknya akan kelihatan dengan jelas rendahnya sesuatu golongan yang lain, iaitu kerendahan amal dan iman mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala merendahkan martabat mereka di sisi Allah. Dalam ayat yang lain pula, manusia lebih rendah martabatnya daripada binatang ternak. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab seterusnya adalah manusia terikat dengan perkara yang dilakukan. Bab ke-22, manusia terikat dengan perkara yang dilakukan. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali on air satu hadis, satu kali on air buku bertemu janji Allah. Dah nak habis dah.